Gaza sebanyak 360 km persegi pun kita tak mampu pertahankan sampai berlaku banyak gerakan, apatah lagi cerita pembebasan penuh. Okay guys, apa khabar Fatin? Assalamualaikum Fatin. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Okay, kita nak straight to the point je. Sebab apa kita pun tak nak curi masa Fatin lama. Sebab Fatin dia nak pergi kerja kan. Ni nak beritahu korang kita orang ni ada kerja masing-masing bukan orang kata nak hadap TikTok 24 jam. Sebelum tu minta tolong korang tap screen kita share-sharekan live ni. Sebab apa, insyaAllah kita akan penuhi kita punya live ini dengan informasi dan maklumat yang berguna. Terutama ramai yang di kalangan kita ni dia tak faham kronologi apa sebenarnya yang berlaku, kenapa perlu sangat kita ni nak perjuangkan ni kan. Apa sebenarnya yang kita kena perjuangkan dan apa sebenarnya hak yang patut mereka terima. Ni semua benda kita nak kena fahamkan betul-betul. Tapi sebelum nak faham benda itu, kita kenalah menelusuri balik sejarah dia macam mana kan. Sebab banyak orang kita ni yang tak faham macam mana tiba-tiba je celik-celik mata dah perang, tiba-tiba celik mata tiba-tiba dah kena faham tak, macam tu kan. Tapi sebelum tu kita nak, yelah, saya berbesar hati lah. Sebab apa, adik Fatin kita ni sudi masuk dalam live saya yang dianggap sendu oleh pihak Walaun United. Jadi tak apa, tapi hari ni kita tak nak sembang politik. Sebab saya tahu Fatin punya pendirian, dia memang takkan terlibat dengan apa-apa pun parti politik. Saya faham, saya hormat dia punya pendirian tersebut kan. Jadi kita hari ni kita sembang sebagai orang biasa. Kita sembang, kita tolak tepi agenda politik. Hari ni saya buat disclaimer dalam live saya untuk pagi ini, kita tak nak sembang politik. Walaupun korang buat provokasi macam mana pun, aku takkan layan. Sebab apa? Sekarang keutamaan kita adalah kepada Gaza, kepada Palestin. Itu keutamaan kita, bro. Okay, saya besarkan Fatin ini yang besarkan. Tu dia. Comel tak? Bagi korang yang tak pernah tengok Fatin, ni adalah dia. Adik Fatin kita, Fatin Syahirah. Fatin, sihat pagi ni Fatin? Dah sarapan belum? Oh, dah selesai dah semua. Dah selesai. Okey Fatin. So Fatin, sebelum tu ramai yang tanya saya tau, Abang Arman, Fatin ni tiba-tiba kan dia cerita pasal Palestin ni macam terror je, fluent je, view sampai 3-4 ribu dia kata kan. Dia sebenarnya Minah ni siapa kata siapa Minah ni kan. Jadi Fatin boleh tak kenalkan diri sikit lah. Maknanya kata just nak tahu basic lah, education daripada mana dan kan, sejak bila berkecimpung, boleh cerita sikit tak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan aktivis, saya bukan orang yang hebat di lapangan, tapi saya sebenarnya aktif di media sosial. Selalunya orang tanya, Fatin sebenarnya apa? Wartawan ke? Pemberita TV ke? Cikgu sejarah ke? Jadi mungkin dalam live ni saya berkesempatan lah untuk cerita sedikit. Saya pernah berkhidmat sebagai seorang guru sekolah menengah, dan kemudian saya ada pendidikan sejarah daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris, dan juga berkelulusan psikologi pendidikan, master dalam psikologi pendidikan. Jadi itu serba sedikit tentang latar belakang lah. Dan minat saya dalam sejarah ni sebenarnya dia bukan baru bermula. Memang saya ni punya addicted sejarah sampai satu tahap daripada zaman sekolah sampai zaman universiti. Kita akan sentiasa buat kajian. Dan ramai orang minat sejarah, tapi sebenarnya tak semua orang dia ada kebolehan untuk menyampaikan balik dekat orang. Jadi kita ambil macam kita nak aktif sangat dekat lapangan tak boleh. Jadi kita ambil satu inisiatif, kita join dengan sahabat-sahabat yang hebat. Saya sebahagian bertim daripada Tuan Haji Zainal, Ahmad Faizal, Irfan New Boys. Kira kami lebih kepada fokus dalam media sosial. Saya terlibat juga di lapangan, cuma saya tidaklah seaktif aktivis lain yang diorang banyak masa pergi dekat lapangan, pergi dekat negara-negara Syria, Gaza semua. Dan saya tak pernah sampai Gaza. Walaupun kadang-kadang, walaupun saya live dengan orang Gaza, saya boleh cerita kawasan ini berkeluasan berapa kilometer, sampai diorang tanya, kau macam pernah sampai Gaza je Fatin? Sebab kita membaca, kita refer kepada orang-orang yang rujukan tu kena betul lah. Jangan kita nak faham tentang isu Palestin, kita rujuk pada orang politik, memang kita akan dapat versi yang lain. Sebab masing-masing ada fahaman lain tau. Jadi matlamat saya macam sekarang, saya mulai aktif dalam media sosial ni sebenarnya bermula daripada tahun 2019 sebelum PKP. Dan kemudian saya terus bercakap. Dia lebih kepada bagi pencerahan lah. Kadang-kadang orang tak faham. Waktu tu bermulanya Abraham Accord, dan waktu tu ramai, ada satu masa tu kita PKP. Jadi majoriti orang duduk kat rumah, orang banyak masa untuk tumpukan apa yang terjadi dekat Gaza. Kita pernah buat gerakan netizen yang nama dia Tim Army Bawang Malaysia. Kita bekerjasama dengan geng-geng hackers, ada Dragon Force dan sebagainya, which is
nama netizen Malaysia bukan kaleng-kaleng sebab disebut dalam persidangan PBB pada ketika itu sebagai antara yang sebenarnya kita antara yang menyebabkan pada waktu itu Israel di bawah Naftali Bennett ni dia berlaku dua ceasefire lah. Okey, baik. Fatin, Army Bawang Malaysia ni, menarik juga bila Fatin sebut ni kan. Sebab kita pernah berapa tahun dulu kita dimaklumkan tentang kekoyakan pihak sana, pihak Israel ni kan. Jadi sebenarnya adakah ini tim dia? Adakah bermula daripada ini? Dia sebenarnya banyak versi. Cuma tim Army Bawang ni kita tak ada satu yang kita sebut sebagai leader tau. Tapi kita bergabung. Jadi kita trending kan. Kita masing-masing sebenarnya dia ada influencer-influencer yang memang masing-masing ada pengaruh dia sendiri. Jadi yang paling power sekali sebenarnya Irfan lah. Sebab Irfan New Boss ni dia agak lama. Dia dekat dalam, kalau dulu kita refer kan, dekat dalam Twitter semua tu memang kita akan tengok apa yang dia sampaikan. Tapi sebelum saya pergi lebih jauh lagi Abang Arman, saya nak disclaimer kepada ramai orang, saya tidak terlibat dengan mana-mana NGO yang buat crowdfunding ataupun kutip apa-apa dana. Saya tidak terlibat. Jadi kalau orang rasa macam saya bercakap isu Palestin ni, by end of the day tiba-tiba ada saya suruh letak QR ke apa, itu tak ada kena-mengena. Sebab saya punya tanggungjawab saya dalam media sosial ni, bagi saya sebelum ni saya buat benda ni sebagai suka-suka. Tapi bila saya menjadi rujukan, jadi saya refer pula dengan kita kena ada circle yang betul. Jadi saya mengambil inisiatif, okey tak apa. Ramai orang, kita ada lebih daripada 60 NGO yang sebenarnya bekerja di lapangan. Diorang pergi sana sini tapi tak semua ni aktif dalam media sosial. Tapi bila kita tahu betapa powernya media sosial ni, sampaikan Israel dia sanggup cari influencer-influencer yang agak ramai followers yang boleh bercakap tentang Palestin ni, dan dia membayar, mendanai sampai adalah Brigade 8200 dan sebagainya. Jadi kita ambil inisiatif, tak apa. Korang kalau korang buat gerak kerja yang sangat aktif di lapangan, biar kami yang cerita kepada dunia apa yang korang buat. Jadi saya tak nak, supaya saya tak nak orang salah faham. Kadang-kadang orang kata nak tunggang isu Palestin lah. Kalau korang anggap saya menunggang isu Palestin dalam tempoh masa perang 735 hari ni sebenarnya, setiap hari saya akan buat VTT. Apa yang terjadi? Update itu ikut tarikh. Jadi boleh refer balik. Oh tarikh ni. Sebab isu Palestin ni, kalau mentaliti orang Malaysia ni, dia bukan sentiasa nak dengar pun. Dia orang cuma nak tahu benda-benda yang macam, oh apa yang terjadi Freedom Flotilla. Baru semua orang nak terpaling faham apa yang terjadi dekat lapangan lah. Faham? Okey. Kita nak pergi terus kepada kita punya topik kita. Kita ambil dari situ, okey tak? Okey, saya cadangkan sebab kadang-kadang orang saya sebenarnya banyak nak bagi penekanan tentang keadaan semasa. Sebab yang jadi isu ni semasa, sejarah tu sebab ramai orang yang dah tahu dan diorang boleh membaca. Cuma kita pecahkan kepada tiga. Kita pecahkan Palestin pada tatkala deklarasi Balfour 1917, Palestin selepas Nakba 1948, Palestin selepas berlakunya perjanjian sempadan 1967. Dan Palestin sekarang. Sebab kalau saya bawa diorang pergi jauh sampai zaman Kerajaan Uthmaniyah, sampai kita cerita balik mengenai perang, kita cerita balik tentang pembebasan Palestin semasa Salahuddin Ayyubi buat, dia akan jadi jauh. Sebab kita nak bawa diorang, sebab basic sejarah tu sebenarnya banyak orang boleh cerita. Cuma saya nak bawa orang faham dalam situasi lapangan sekarang, kenapa setengah stand tu kita jangan refer kepada sejarah tu sebagai rujukan utama. Sebab bila sekarang, bila orang macam cerita tentang sejarah utama dulu, orang akan banyak cerita tentang pembebasan penuh, which is orang tak faham. Jadi setengah orang dia akan argue dengan saya, tak boleh Fatin, setiap inci tanah Palestin itu tidak boleh diserahkan kepada Zionis. Sedangkan diorang tak faham perjanjian 1967. Jadi saya tak nak bawa perspektif itu bukan dari sudut emosi. Saya nak bawa dari sudut realiti yang kita kena faham. Okey. So kalau kita mulakanlah daripada perjanjian 1967, okey tak? Boleh. Tapi kita skip lah. Kita skip supaya sebenarnya kita nak bagi macam ni tau guys. Kita nak bagi orang yang tak tahu ni, kita minta share kat tap screen. Tolong sharekan live ini sebab kita nak bagi orang yang tak faham tau tentang sebenarnya apa yang berlaku. Sebab ada tau di kalangan kita yang lahir tahun selepas tahun 2000 especially kan, mereka tak tahu tau sebenarnya apa terjadi kan. Macam anak-anak saya apa semua, dia orang tak tahu kan. Sebenarnya kita tiba tahu perang je kan. Jadi sebenarnya kita kena tahu why factor tu, kena tahu kenapa jadinya apa yang jadi sekarang. Tu je. Jadi okey, sampai 67 okey, dan kita skip to 90s. Okey, era 90s then 2000. Okey Fatin, silakan. Okey, bermulanya kalau kita nak faham tentang sejarah Palestin ini, bagaimana kedatangan orang-orang daripada barat, orang yang berada dekat dalam bumi Palestin sekarang yang kita sebut sebagai Zionis dan sebagainya, diorang memang bukan berasal daripada penduduk asal tanah Palestin yang kita sebut, kalau saya nak cerita dulu, nama dia kaum Kan'an. Kebanyakan orang yang berada, populasi penduduk di dalam Israel sekarang adalah mereka yang merupakan ada dua warga negara. Mereka mungkin daripada Rusia, mereka mungkin daripada negara-negara sekitar UK, negara-negara sekitar Eropah, dan kemudian mereka berhijrah untuk mendapatkan kawasan
kawasan untuk diduduki bermula daripada Deklarasi Balfour 1917. Ada beberapa perjanjian, ada mandat yang diberikan. Jadi memberikan mereka hak yang kita sebut sebagai datang sebagai penumpang, datang sebagai tetamu, tetapi by end of the day merampas tanah. Dia bermula daripada tahun 1917. Dan yang berlaku perang Nakba secara besar-besaran pada tahun 1948. Which is pada tahun 1948 ini lebih kurang 75,000 rakyat yang berada di keseluruhan negara Palestin ini telah pun dihalau keluar menjadi diaspora, menjadi pelarian di kawasan-kawasan sekitar. Mesir ada, Lebanon ada, dan kemudian negara-negara lain lah, termasuklah Syria dan juga Mesir sendirilah, Jordan. Selepas 1948, masa ni lah yang kadang-kadang kita masih lagi kita nampak macam seolah-olah ini adalah perkara yang menjadi argue. Pada tahun 1949, Israel, negara yang menjajah ke satu kawasan yang kita sebut sebagai Palestin, telah pun diiktiraf sebagai sebuah negara melalui PBB. Ini poin yang korang kena faham pertama. Bila kita sebut, no, kita tak boleh terima State of Palestine, kita tak boleh terima two state solution. Tapi perkara ataupun fakta yang sakit untuk kalian dengar, penjajah itu yang datang ke sebuah negara yang namanya Palestin daripada tahun 1949 telah pun diiktiraf menjadi sebuah negara. Walaupun illegal land, kita tak iktiraf sebagai sebuah negara, dia tetap negara yang tertulis di atas kertas daripada tahun 1949. Illegal land of Israel. Jadi Palestin ni bagaimana? Palestin ini masih lagi terumbang-ambing, hanya disebut sebagai sebuah negara oleh kita, tapi tidak mendapat pengiktirafan ataupun tidak ada satu bentuk dokumen yang mengatakan dia adalah negara. Okey, berbalik kepada seterusnya 1948. Dah ramai ni orang-orang kan dekat Gaza, orang-orang dekat Palestin yang dihalau keluar. Pada tahun 1967 berlaku satu perang. Perang 6 hari. Pada peperangan inilah banyak negara-negara Arab sekitar ni dia terlibat, dia membantu untuk membebaskan Palestin. Tapi kita kalah. Bagaimana kita kalah? Bukit Golan diambil oleh mereka dan beberapa kawasan lain, termasuklah kita sebut sebagai Sinai dan sebagainya. Dan pada tahun 1967 ini, penglibatan negara-negara Arab ni pergi untuk tolong bebaskan tetapi kalah. Dan apabila kalah, Palestin yang kita sebut sekarang State of Palestine ini terbahagi kepada 3 di bawah perjanjian yang dipersetujui oleh pemerintah sekarang, iaitu HMS. Jadi kalau sekarang korang sebut Free Palestine, korang kena tahu Free Palestine yang sekarang korang sebut tu kawasan mana? Adakah keseluruhan negara Palestin ataupun kawasan-kawasan 3 sahaja? Yang pertama tu apa nama? Yang pertama West Bank, yang kedua Baitul Maqdis Timur, yang ketiga Gaza. 3 ini saja yang kita perjuangkan untuk menjadi negara itu sekarang adalah State of Palestine. Yang orang tak faham kadang-kadang. Okey, dan maknanya bukan the whole tu, bukanlah. Bukan the whole land of the Palestine, bukanlah. Bukan. Maknanya sekarang ni maknanya pengiktirafan Israel tu sebagai dia punya negara tu still berlaku lah. Betul? Masih ada. Maknanya dia orang masih diiktiraf oleh PBB lah. Betul tak? Masih ada. Sebab kalau orang tak faham cerita, dia akan kata kita tak nak state, kita tak nak two state solution. Tapi the problem is salah satu daripada state itu memang telah menjadi illegal state daripada 1949. Sebab tu kita kena perjuangkan juga yang berbaki 3 kawasan ini sebagai state juga macam penjajah dia. Tapi orang tak faham. Kadang-kadang orang tak faham. Orang kalau kita isu Palestin ni jangan menilai ikut emosi. Bila korang ikut emosi, korang tak faham sebenarnya fakta lapangan tu bagaimana. Korang tetap juga akan kata Fatin tak boleh. Kita kena buat pembebasan penuh seperti mana berlakunya peristiwa Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Baitul Maqdis. Betul. Korang bayangkan berpijak pada realiti sekarang. Nak buat pembebasan penuh yang berbaki Gaza sebanyak 360 km persegi pun kita tak mampu pertahankan sampai berlaku banyak gerakan. Apatah lagi cerita pembebasan penuh. Betul, setuju. Sebab kita dah gagal pada perang 6 hari tu, betul tak? Jadi itu satu tamparan yang sangat kuat. Dan sebab dari segi strategi taktikalnya memang kita fail lah pada masa itu, pada time, dan kita tak tahu bila masa itu akan datang balik. Tapi at least 3 tanah ini kalau dapat kita ambil, kita pertahankan, itu dah cukup baik untuk masa sekarang lah. Okey. So sekarang ni Fatin tahu tak kalau yang tanah yang yang Israel ambil tu tanah yang belah mana, yang tengah kan? Kalau ZRA punya penerangan, dia terbagi pada 2, betul tak kan? Dia duduk ke tengah-tengah, betul tak? Betul. Saya rasa itu satu masalah juga kan, sebab kalau nak buat gerakan ketenteraan pun memang dia akan affected pada kiri kanan, betul tak? Betul. Jadi pandai dia orang, dia dah masuk ke dalam. Okey, Fatin, balik kepada orang kata apa? Okey, selepas berlakunya pembahagian state ni, tiga tanah ni. Okey, so sekarang ni fokus kita sebenarnya sekarang ni kalau untuk macam global sumut flotilla baru ni lah kenapa, ada orang tanya saya tau, kenapa dia orang hantar ni tak melalui darat, kenapa melalui laut? Kan? Tu soalan dia orang lah, kan? Jadi adakah ini berkaitan dengan 3 tempat ini, 3 lokasi ini? Sebab dia kedudukan dia agak jauh kan, betul tak
Walaupun nampak macam kecil kan, tapi sebenarnya negara Palestin ni luas. Betul Fatin tentu. Jadi boleh terangkan. Yes, 120 km persegi. Maknanya lebih kurang suku negara kita kan, luas. Kan, tak besar Barman. Dia lebih kurang, tak silap saya, Melaka je kot. Melaka yelah. Tapi yang sebelah sana, yang di sebelah atas, itu yang di laut kan. Yang di laut kan. Sekarang ni sebab dia terpisah, betul tak? Yang saya faham, dia terpisah. Sekarang ni Israel di tengah. Satu yang di sebelah pantai, di sebelah laut. Satu lagi yang di sebelah darat, betul tak kan? Jadi saya rasa yang sebelah darat tak ada masalah sangatlah untuk kita sampaikan bantuan. Tapi yang di laut betul tak Fatin? Macam mana? Boleh tak Fatin terangkan sikit? Kenapa sumut flotilla tu lalu ikut laut? Okey. Fatin tahu tak yang saya nak fahamkan semua orang, di sebuah negara yang kita sebut sebagai Palestin, di pasport kita tertulis kita tak boleh pergi ke Israel. Kenapa? Sebab kita tak pernah istilah Israel itu sebagai sebuah negara. Tapi kita boleh pergi ke Palestin, di mana kita tapi boleh sampai Tel Aviv sebenarnya. Boleh sampai Tel Aviv, atas kapasiti itu adalah Palestin. Okey. Jadi sekarang dalam sebuah negara yang kita sebut sebagai Palestin, dia dah bagi banyak kawasan. Ada kawasan-kawasan ini kalau dalam term sejarah dia akan sebut sebagai kawasan Palestin yang dijajah. Contoh seperti Tel Aviv di mana sekarang adalah ibu negara kepada Israel, kawasan-kawasan lain sebagai Haifa, Nazareth, ini semua dulu adalah kawasan-kawasan Palestin. Kemudian dirampas, dijadikan sebagai Palestin yang dijajah. Cuma bezanya kawasan-kawasan ini yang telah pun dirampas kemudian ditakbir oleh geng-geng Israel ini, mereka boleh mengekalkan lagi rakyat asal Palestin. Diorang tak buat genocide, diorang tak buat ethnic cleansing dekat rakyat Palestin yang ada kat situ. Kenapa? Keseluruhan negara Palestin, ini satu fakta yang korang kena tahu. Keseluruhan kawasan Palestin dan juga Gaza, kita ada lebih kurang semua sekali 9 juta orang. Palestin dan Gaza, keseluruhan Palestin, Gaza, West Bank, semua sekali lah keseluruhan Israel, Palestin. Daripada 9 juta itu, 2 juta adalah mereka yang berada di Gaza, 5 juta adalah mereka yang berada di West Bank. Kalau 5 juta dengan 2 juta ini, kalau kita semua kawasan sekali Israel nak ambil, orang Islam akan merangkumi lebih kurang 7 juta. Satu jumlah yang besar. Baki itu saja orang-orang Israel sebenarnya. Jadi sekiranya kenapa kalau dekat tempat-tempat lain yang sebelum ni diorang dah rampas, diorang dah jajah, dijadikan sebagai kawasan Palestin yang dijajah, dia tak bunuh orang-orang kat situ sebab dia kira masih lagi tak ramai populasi yang merupakan rakyat asal Palestin. Jadi berbeza macam mana dia nak ambil West Bank, dia nak ambil Gaza, dia nak ambil kawasan ini menjadi kawasan yang ditakbir, kawasan dijajah tanpa orang-orang di dalamnya. Kawasan-kawasan ini memang dia nak bunuh. Okay, itu yang semua orang kena faham lah sekarang. Kenapa, apa sal dekat Gaza dia tak bagi rakyat Gaza ini bila dirampas menjadi warga negara Israel? Kenapa dekat West Bank ni dia nak rampas melalui peperangan, pengusiran, pencerobohan ini dia tak bagi warga negara Israel? Sebab dia tak nak populasi kita ramai sangat. Yang dah ada sekarang tu bertahanlah di sana. Contoh macam kita dah hari-hari dah cerita pasal Freedom Flotilla kan. Freedom Flotilla itu dihandle oleh satu firm atau kita sebut sebagai kehakiman, nama dia Adalah ini adalah rakyat asal Palestin dulu. Dan bila mereka tetap di sekitar Tel Aviv, mereka mendapat warga negara Israel. Tapi mereka adalah rakyat asal Palestin. Kerana itulah mudah untuk kita berurusan dari aspek untuk mempertahankan kita sebut sebagai keadilan. Sebab dia memang pejuang hak asasi. Sebab dia memang rakyat asal Palestin. Tapi dia mendapat warga negara Israel. That's why lah dia boleh handle segala urusan berkaitan dengan kehakiman tu dengan kerajaan Israel sekarang. Okay, berbalik kepada cerita Abang Arman berkaitan dengan Freedom Flotilla, kenapa barang-barang ini kena masuk menggunakan jalan air. Okay. Yang kita pertahankan, yang kita perjuangkan, even ada lebih daripada 60 NGO yang ada dekat dalam Malaysia ni, kita tak banyak bagi bantuan kepada West Bank. West Bank ini dia ada kerajaan dia di bawah kita sebut sebagai PLO ataupun Fatah. West Bank kita sebut sebagai di bawah pentadbiran Fatah. PLO lah dikira kerajaan persekutuan. HMS ini berada sekitar Gaza saja. Makna kata dia mentadbir Gaza. Dan segala bentuk urusan termasuklah di Kuala Lumpur kita ada kedutaan Palestin kan. Kedutaan Palestin di Kuala Lumpur itu sebenarnya di bawah kerajaan persekutuan, di bawah kerajaan Fatah ataupun PLO. Kadang-kadang ada orang cerdik, dia pergi dekat kedutaan Kuala Lumpur, dia tanya, kita nak check lah betul tak semua peruntukan daripada NGO ataupun kerajaan sampai kepada Palestin. Orang kat situ akan cakap, no tak sampai. Sebab kita tidak memberikan apa-apa dana peruntukan itu kepada kerajaan persekutuan di bawah Fatah, di bawah wakil kedutaan. Kita nak bangunkan Gaza. Benda ni kadang-kadang orang tak faham. Orang terus assume, buat spekulasi. Tak sampai pun semua bantuan. No. Semua bantuan di bawah lebih daripada 60 NGO, tak kisahlah korang parti politik, korang nak ambil sentiment pass relief ataupun apa-apa saja, My Aqsa Defenders, mana-mana cinta Gaza dan sebagainya, kita hantar bantuan ini kepada satu kawasan di bawah pentadbiran HMS, di bawah Biro Politik HMS, kerana kita nak bangunkan dan baik pulih Gaza. Bukan West Bank. Sebab West Bank ini kerajaan perpaduan, dia kerajaan persekutuan, kerajaan persekutuan. That's why lah dia ada wakil di semua negara-negara yang telah pun mengiktiraf dia. Tapi dia tak jaga Gaza buat masa ini. So sekarang yang kita perjuangkan hari-hari, yang semalam termeterainya ceasefire, itu hanyalah kawasan yang melibatkan Gaza versus Israel sahaja, bukan keseluruhan kawasan Palestin.
Jadi sebenarnya sebab itulah orang kata kita kena terus bercakap tentang Palestin. Sebab sekarang kata kalau lepas ni tak ada pengeboman, lepas ni tak ada sebarang bentuk pencerobohan, tak ada ethnic cleansing, itu Gaza versus Israel saja. Korang ingat Israel ni dia senang-senang je dia nak lepaskan Palestin ke tak? Dia mungkin mengundurkan tentera daripada Gaza, tapi dalam masa yang sama dia akan serang kawasan West Bank secara menggila. Itu memang taktikal Israel yang semua orang faham. Tapi sebab orang tak faham situasi di lapangan tu, jadi orang kata, oh, ada setengah orang tak apa, Alhamdulillah Palestin dah merdeka. Saya nampak konten tu, Palestin tak merdeka, dia cuma sisi je. Oh, okey, baik, faham. Bawa kita faham. Okey, Baitul Maqdis ni bawah siapa Fatih ni? Fatih tahu tak? Baitul Maqdis ni terletak sekitar kita sebut sebagai West Bank lah, dan dia sebenarnya segala urusan pentadbiran, dana-dana untuk membangunkan Baitul Maqdis yang di situ ada Masjid Al-Aqsa ini sebenarnya di bawah bidang kuasa kerajaan Jordan. Kerajaan Jordan still lagi jaga dia lah. Cuma sebabkan dia berada di bawah kawasan kita sebut sebagai Palestin dijajah, so nak masuk dekat Baitul Maqdis tu memang terpaksa berhadapan dengan tentera Israel Defense Forces lah. Oh, okey, baik, faham. Oh, baru kita jelas. Okey, Alhamdulillah. Setakat ni Fatih, kita orang tahu. Saya jelas, tak tahulah. Korang jelas tak? Kalau korang faham, okey, korang type faham. Kalau tak, kalau ada soalan, korang boleh type. Ni ada berapa request untuk orang naik lah. Okey, jadi kita ada banyak masa dengan Fatih. Tapi sebelum kita benarkan mereka naik untuk tanya soalan, okey, sebelum itu, Fatih dah. Okey, kita nak teruskan sikit lagi. Okey, sekarang ni, okey, saya balik pada soalan abang tadi lah. Kan? Fatih boleh jawab lagi tu. Kita nakkan penjelasan. Ada orang tanya, kenapa? Yelah, Fatih cakap tadi Gaza kan. Okey, kita terangkan sekali lagi supaya orang faham. Kenapa perlu global sumuk fertilizer lalu ikut laut? Kenapa tak lalu ikut darat? Okey, Fatih, ringkas je sekali lagi. Supaya dia orang jelas. Okey, kawasan yang tadi saya dah cerita, ada beberapa kawasan yang memerlukan bantuan kita dari segi lapangan dan sebagainya lah. Okey, soalan basic yang kadang-kadang kita kena fahamkan orang juga. Fatin, kenapa dalam banyak-banyak negara dekat dalam dunia ni kita kena tolong Gaza? Sedangkan banyak lagi negara-negara miskin, banyak lagi negara-negara yang mendepani perang. Kenapa hari-hari nak jadi terpaling Palestin? Kenapa nak cerita tentang Gaza khususnya kalau kita sebut tentang Palestin? Semua negara-negara dekat dalam dunia ni memang masing-masing ada konflik tersendiri yang masih belum sudah. Ada negara mungkin dah settle perang tetapi masih memerlukan bantuan-bantuan untuk dibangunkan, masih hidup dalam keadaan kemiskinan seperti Afghanistan dan sebagainya. Tapi Gaza ni special case, dia tak seperti mana berlakunya konflik perang yang melibatkan Ukraine dan Rusia dan sebagainya. Kerana di sini bukan sekadar perang, di sini ada satu bentuk entiti yang kita katakan sebagai genocide. Mereka bukan hanya dibedil dengan peluru bila mereka keluar daripada rumah, mereka bukan hanya berhadapan dengan ethnic cleansing ataupun mana-mana peluru mortar ataupun mana-mana alat ciptaan senjata daripada Amerika Syarikat ataupun Israel sendiri yang menyerang mereka, tapi mereka juga dibebani dengan satu lagi keadaan, iaitu bencana kelaparan dan kebuluran. Bayangkanlah, dah satu kawasan keluar daripada rumah nampak drone, keluar daripada rumah nampak drone quarter, nampak peluru, nampak Merkava 4, nampak Jeep Hummer, nampak pistol ataupun senapan yang ditujukan kepada mereka, tapi dalam masa yang sama diorang terpaksa hidup dalam keadaan tak ada makanan, tak ada akses kepada makanan dan sebagainya. Jadi sebelum ini, di manakah makanan-makanan ini masuk? Sekitar Rafah, Mesir. Saya sebut ada dua negara bantuan boleh masuk menggunakan jalan yang memang valid lah, tak payah bersusah payah menggunakan satu bentuk pelayaran yang akhirnya gagal lagi dan lagi. Bantuan-bantuan ini paling mudah masuk menggunakan Mesir. Daripada Mesir ni sebenarnya sekarang pun ada 110,000 truk. 10,000 truk ini adalah truk yang kalau masuk melepasi tanpa sebarang syarat, tanpa sebarang sekatan, tanpa sebarang halangan, cukup untuk keperluan rakyat Gaza selama 6 bulan. Ada 10,000 truk tersadai, anytime je boleh masuk. Adakah Mesir tak nak bagi kerjasama, tak nak bagi truk-truk ni masuk? Tak. Mesir lepaskan, tetapi ada satu lagi sempadan, iaitu bila sampai kat Gaza, Rafah tu, dia dihalang oleh Israel Defense Forces, dihalang pula oleh Syahab, geng-geng pengkhianat dalaman yang kita sebut sebagai Yasir Abu Shabab dan sebagainya. Diorang make sure bahawa truk-truk ini setakat masuk situ je, tak sampai kepada tangan rakyat Gaza. Ada yang dijual balik, ada yang dirampas, dirompak, ditukar ganti dengan dadah, ditukar ganti dengan tepung, ditukar ganti dengan pasir. Itu benda biasa. Jadi dalam situasi sekarang, menilai kepada kapasiti kematian daripada hari semakin banyak kematian. Kalau mati disebabkan diserang tu satu hal. Dahlah sasaran daripada Israel ni kebanyakannya kepada wanita dan kanak-kanak. Dan sekarang mereka menyasarkan, okey, sekarang kita biar tak dapat akses yang sepatutnya, jadi ramai orang yang mati kerana terlalu lapar. Even wartawan pun kadang-kadang bila tengok diorang ni nak rakam video kan, diorang berhenti sekejap, kami terpaksa berhenti sekejap disebabkan kami terlalu lapar, dan kemudian kami sambung untuk buat liputan. Jadi dalam situasi sekarang, satu lagi kawasan adalah melalui Jordan, iaitu Jordan ni menggunakan airdrop lah. Tapi orang Gaza tak suka bantuan menggunakan airdrop. Airdrop ini dia akan lepaskan bantuan tu menggunakan helikopter ataupun kapal-kapal pesawat, tapi by end of the day akan merosakkan kemah-kemah yang diorang stay. Banyak kawasan dalam Gaza ni dah jadi ibarat padang jarak, padang terkukur. Tapi ada kawasan-kawasan masih lagi ada bangunan. Bila dia menggunakan airdrop, kadang-kadang diorang stay dalam kemah.
Jadi bantuan ini sebenarnya bukan sekadar memberikan diorang makanan, tetapi tak sampai kat kawasan yang sepatutnya, tidak merosakkan kemah. Jadi benda tu berisiko. Orang Gaza kata memang nampak dari segi media, wah ada bantuan dilancarkan menggunakan airdrop. Tapi by end of the day, airdrop tu kadang-kadang sampai dekat kawasan, memang kat situ adalah koridor Netzarim, kawasan yang penuh tentera Israel Defense Forces. Ataupun sampai dekat kawasan, tiba-tiba dapat makanan tapi kemah pula rosak, nak duduk mana? Kemah adalah harga melambung-lambung. Even tepung pun kalau sebelum ini, kalau sebelum berlaku ceasefire, tepung kalau kat Malaysia mungkin sekilo boleh beli RM3 lebih, kat sana RM150. Jadi amount tu sangat-sangatlah besar. Kenapa gerakan ini menggunakan jalan air? Okey. Bila dunia nampak setiap hari dilaporkan statistik menunjukkan bahawa orang bukan sekadar mati kerana diserang, tapi orang mati disebabkan kebuluran. Kita tengok, kenapa Rafah Mesir ni dia tak nak buka? Dia buka, tapi Mesir ni dia ada hubungan baik, dia ada win-win situation. Nama pun geopolitik. Dia takkanlah nak paksa rakyat dia nak paksa tentera dia pergi juga berperang walaupun dia orang tak nak bagi terak kita masuk, kita redah. Tak, dia takkan redah. Dia ada cara dia tersendiri. Jadi Mesir ni dia membenarkan setiap hari tunggu masa je tapi tak boleh masuk kat Rafah. So kita nampak bahawa rakyat ramai yang kebuluran, rakyat cerita. Benda ni dia ceritakan. Even orang-orang Palestin naik dekat dalam live TikTok dan sebagainya cerita. Dia orang berada dalam keadaan lapar. Jadi kenapa satu bentuk gerakan dilancarkan menggunakan jalan air? Tahun ni saja sebenarnya dah banyak dah. Tahun ni daripada Jun kita ada Madeline, daripada Julai kita ada Handalah. Ini semua kapal-kapal yang bergerak secara tunggal. Dan kemudian ada satu gerakan yang baru-baru diorang dah balik Malaysia yang kita sebut sebagai Global Sumuk Flotilla. Sebelum ini gerakan Freedom Flotilla memang tidak ada directly secara langsung dengan kerajaan. Tak ada mana-mana kerajaan. Kerajaan memberikan sokongan lah. Sebab kalau kalian ni adalah NGO dan kemudian kalian nak hantar bantuan, kalian kena melalui Wisma Putra. Suka ataupun tak, kerajaan nombor 2. Sebab kita tak boleh sembrono rakyat kita, kita orang nak pergi bagi bantuan kemanusiaan. Wisma Putra tak tahu. Kalau terjadi apa-apa dekat rakyat tu, siapa yang nak bertanggungjawab? Orang salahkan kerajaan. Jadi semua NGO-NGO ini kalau nak hantar bantuan ataupun nak buat gerakan lapangan, memang kena melalui Kementerian Luar Negeri, kena melalui Wisma Putra. Jadi berbalik kepada cerita, apabila Sumut Nusantara ni sebenarnya bermula inisiatif ni ad hoc gila daripada bulan Jun 2025. Bila kita tengok, alamak, Medin 1.0 pergi gagal, Handalah 2.0 pergi gagal. Kita akan pergi kepada satu gerakan yang kalau orang tak faham mesej yang disampaikan, orang akan kata ini gerakan buang masa, ini gerakan yang merugikan, ini gerakan yang memang takkan ada apa-apa impak. Tapi kita tengok bagaimana perjalanan Global Sumuk Flotilla yang ada 2 negara saja kerajaan dia menjadi penaung, iaitu yang pertama Malaysia, yang kedua Colombia. Jangan menilai ini dari perspektif yang kita sebut sebagai politik. Korang kena nampak kenapa strategi gerakan ini bermula daripada penghujung Ogos sehingga penghujung September. Kenapa? Kerana kita tahu, apabila 1-2 kapal pergi gagal, of course kena tahan dengan Syaitik 13. Syaitik 13 ni ibarat kalau kat Malaysia macam Pascal lah, komando laut tentera Israel. Yang kita tahu dia punya peralatan dan dia punya kapal-kapal tu memang bukan kaleng-kaleng. Dia akan buat segala bentuk benda-benda yang make sure takkan sampai dekat Gaza. Kita tak buat salah. Yang ditahan itu kita sebut sebagai kawasan international water. International water itu tak ada undang-undang maritim yang tertakluk kepada mana-mana negara. Memang boleh pergi pun. Dan kemudian kalau pergi pun, kita nak pergi perairan Gaza. Kenapa? Kita bukan nak pergi perairan Israel. Kita bukan nak pergi Ashdod. Kita bukan nak pergi Ashkelon. Kita nak pergi perairan Bir Al-Balah. Di sana ramai orang tunggu hari-hari nak dapatkan bantuan. Flotilla itu sendiri maksudnya adalah, flotilla itu bukan bermaksud bantuan sampai. Flotilla itu adalah satu bentuk perkataan yang menunjukkan rasa cinta bahawa jika terjadi apa-apa dekat Gaza, masih ada gerakan rakyat yang peduli dan cuba untuk sampai kepada mereka. Kita nak buka koridor kemanusiaan. Buka koridor kemanusiaan dan yang kedua kita nak break the silence. Bagaimana Global Sumuk Flotilla ini, Malaysia antara nak JV jugalah pada waktu itu. Ini sebenarnya rancangan yang dimulakan oleh Cinta Gaza Malaysia di bawah Nadia Anuri. Dia kata, why not kita menjadi antara steering community ataupun kita menjadi antara pihak pengurusan yang terlibat secara langsung. Sebab dia pada bulan 6 ada Global March to Gaza, satu cubaan untuk break the siege menggunakan jalan darat. Tapi gagal. Kenapa gagal? Sebab pada waktu itu berlaku perang 13 hari yang melibatkan Iran dengan Israel. So Mesir ni mula-mula dah bagi visa, dah benarkan. Kemudian Mesir tarik balik. Tak bolehlah sebab dia tak nak ada provokasi berlebihan, tiba-tiba orang pergi Kedah dekat sepadan tu dah masuk. Jadi tak berjaya. Kita tengok kat sana bahawa kita tengok memang bantuan masuk, bukan tak masuk langsung bantuan masuk tetapi sangat-sangatlah terhad, tak cukup untuk menampung keperluan. Jadi diorang ni ambil satu inisiatif gerakan strategi ataupun psikologi war. Orang kata, orang Gaza kesian, bantuan tak sampai. Orang Gaza menangis di tepi-tepi pantai kerana bantuan tak sampai. Sebenarnya orang Gaza daripada awal permulaan melihat kepada track record semuanya memang tak akan sampai. Diorang dah tahu tak akan sampai. Tapi diorang punya psikologi tu kita kena faham. Kita memberikan semangat psikologi bahawa apa yang dilalui oleh mereka ni kami cuba untuk menyelami dan kami cuba untuk sampai. Dan hikmahnya pada hari Syaitik 13 tu ambil masa 12 jam untuk tangkap semua kapal-kapal ni. Diorang dibenarkan boleh pergi ke sekitar pantai Dir Abalah tu untuk tangkap ikan. Sebelum ni tak boleh. Diorang jejak je pantai kena tangkap. Diorang jejak je pantai kena tahan masuk penjara. Itu benda biasa, dinafikan hak mereka.
Jadi apabila gerakan ini bermula selaras dengan sesuatu yang sedang berlangsung di UNGA. UNGA ni kita sebut sebagai United Nations General Assembly. Fatin, PBB tu tak guna, tak boleh menyelesaikan apa-apa. Itu kata kita. Tapi kita tengok bagaimana kebangkitan negara-negara yang sebelum ni adalah kawan baik pada Israel. Mereka 360% bertukar. Diorang tidak lagi menjadi BFF, tapi diorang pula menjadi segala yang menggerakkan sanction semua kepada Israel. Okay, saya berikan satu kefahaman kepada kalian. Israel ini wujud sebagai sebuah negara sekitar Timur Tengah, di tengah-tengah negara lain, negara-negara Arab. Kenapa dia wujud? Sebenarnya kewujudan Israel ini adalah untuk menjadi buffer zone, untuk menjadi kekuatan kepada semua negara-negara sekitar Eropah supaya takkan ada kebangkitan-kebangkitan susulan daripada mana-mana negara Islam. Jadi ini tanggungjawab Israel sebenarnya. Tapi Israel ini dia ibarat harapkan pagar makan padi. Kenapa dia makan padi? Sebab orang kata kat dia, kau duduk kat situ diam-diam, kau jangan buat perangai dekat sekitar Timur Tengah. Sebab kami ni masih lagi mempunyai banyak urusan rasmi, kami ni masih lagi mempunyai kepentingan dari sudut minyak dan sebagainya dengan negara-negara Arab. Tapi Israel ni dia menghizir buta, dia buat gerakan yang tak sepatutnya dibuat. Dia buat kerja gila. Dia jadi tamak, dia jadi macam tak nak setakat jadi buffer zone. Kan kat sana kita dah tahu dah Israel tu memang tak payah diceritakan tentang kekejaman dia, kebingaian dia, benda yang dia buat kadang-kadang tak masuk akal. Jadi bila dia buat perangai terlalu banyak, yang jadi masalah bukan negara-negara Islam je. Negara-negara Eropah pun dah mula bising. Kesatuan Eropah ada 26 buah negara. Daripada 26 buah negara, hampir 18 buah negara semua dah buat sanction dengan dia. Sanction ini terbukti kita tengok contoh beberapa company besar yang kita sebut sebelum ini BDS, boycott, divestment dan juga sanction. Boycott, divestment dengan sanction itu ditubuhkan pada tahun 2005. Selepas 25 tahun, 2025, barulah negara Arab, negara-negara barat ni buka mata. Korang jangan tanya kat sini, kenapa Malaysia tak nak buat? Kita tak ada hubungan diplomatik, kita tak ada hubungan dagangan. Yang kita boleh buat di peringkat Malaysia cuma boycott saja. Sanction tu kerja-kerja negara yang ada kawan baik, ada kepentingan dagangan dan juga ekonomi dengan US. Dengan Israel sendiri. Kita tak ada kena-mengena dengan D, kita tak ada kena-mengena dengan S. Jadi dalam situasi sekarang, kenapa kita menilai gerakan kita kena buat satu kerja gila lah. Kalau 1-2 kapal sekali pergi gagal, kita kena bawa banyak kapal. Bila banyak kapal ni berlalu di atas perairan, berlalu daripada 2 kawasan, ada yang dilepaskan daripada Sepanyol, ada yang dilepaskan daripada Itali. Apa yang sedang berlangsung pada ketika itu adalah satu bentuk meeting tengah berlangsung sekitar United Nations General Assembly. Hampir 158 negara angkat tangan. Kami setuju, kami undi untuk Palestin ini dinaikkan sebagai sebuah negara. Saya ulang semula, bila saya sebut Palestin itu menjadi sebuah negara, dan itu adalah satu bentuk pengiktirafan two-state solution. Kenapa two-state solution? Sebab penjajahnya dah dijadikan state daripada tahun 1949. Yang kita nak jadikan state sekarang dengan 3 kawasan berbaki yang saya sebut pada awal-awal live tadi, West Bank, Gaza dan juga Baitul Maqdis Timur, kita nak naikkan dia menjadi state. Kenapa kita cuma naikkan menjadi state? Bayangkan 362 km persegi pun kita tak mampu pertahankan. Jadi dengan yang berbaki bersisa ini, bila negara-negara lain iktiraf menjadi sebuah negara, maka itu kita kena bina kekuatan dengan kawasan yang bersisa. Bila kawasan ini telah pun berjaya dibangunkan, ada ekonomi yang boleh dijana dan kita dah ada pejabat kedutaan. Contoh pejabat kedutaan Malaysia yang berada di tengah-tengah West Bank ataupun sekitar Gaza. Barulah kita boleh membina kekuatan melalui strategi yang kemudian kita nak buat cerita tentang pembebasan penuh semua kawasan-kawasan yang sebelum ini telah pun dijajah oleh Israel. Jadi pembebasan penuh itu, kalau korang menilai dari sudut emosi, memang korang berdega-dega. Tak boleh Fatin, kan Al-Quran tertulis tak boleh menerima two-state solution. Kita memang tak akan terima. Tetapi ini gerakan yang berstrategi. Gerakan ini perlu berpijak kepada realiti. Gerakan ini perlu menggunakan pendekatan akal, bukan emosi berlebihan. Betul, tak ada saya pun ataupun kalian setiap inci tanah di bumi Palestin itu akan diberikan kepada Israel. No, kita tak akan bagi. Jadi menilai kepada satu bentuk undian yang berlaku di UNGA, hampir 158 buah negara dia setuju untuk naikkan Palestin ini menjadi sebuah negara. Apa yang US buat pada ketika itu? US macam trigger. US dengan Israel memang dia cerita terpaling. Alah, ini semua ni dongeng lah. Dia memang cerita terpaling, tapi yang korang tak tahu betapa koyaknya diorang. Israel Defense Forces yang kita tengok kan, kita tengok CCTV kan, kita tengok dekat dalam tracker tu, nampak diorang ni bawa senjata lah, pergi tangkap semua kita punya poster-poster atas kapal. Diorang tu hanya nampak gah sebab pegang senjata. Duduk dekat atas kapal tu pun jalan singit-singit. Dan korang tahu tak, daripada awal perang sampai sekarang, diorang hampir 23,000 orang. 23,000 orang adalah peserta-peserta, adalah mereka yang merupakan Israel Defense Forces, tunggu giliran untuk dapatkan rawatan mental. Untuk dapatkan rawatan mental. Kita tengok, wah macam bagus ni, macam gah je, macam boleh pukul peserta kita sesuka hati. Jauh di sudut hati sekarang, saya rasa tengah tunggu masa bila pula turn aku ni nak jumpa dengan pakar psikiatris, sebab majoriti gila. Hampir 35 orang BUNUH DIRI. Tapi kalau kita tengok pada statistik kematian daripada yang berlaku di lapangan, dekat Gaza dia serang orang awam, dekat Gaza dia serang wanita, dia serang kanak-kanak.
Jauh beza jumlah tentera Israel Defense Forces yang mati nak bandingkan dengan pejuang-pejuang kita. Sebab itulah pejuang-pejuang kita ni sangat bijak mengatur strategi bila dia terima sebarang bentuk perjanjian dengan Trump. Walaupun kita ni kadang-kadang terlalu banyak, orang Malaysia ni banyak main teori konspirasi. Semua rasa terpaling faham lah isu Palestin. Apa benda, kenapa kita nak terima ceasefire? Bukankah sebelum ini Trump ini adalah satu mangsa yang kita emosi banyak. So berbalik kepada cerita mengenai Global Smoke Flotilla, saya kena kaitkan supaya orang faham. Jadi apabila Global Smoke Flotilla ini dilancarkan menggunakan jalan air, kita memang nak insiden. Kalau korang kata, kenapa kat depan tu berbahaya, kenapa nak teruskan juga perjalanan, kita memang nak insiden-insiden ni berlaku supaya ada satu reaction yang diberikan oleh pemimpin-pemimpin yang tengah bersidang dekat UNGA. Tarikh ni sebut tarikh yang memang kita dah kenal pasti benda ni sedang berlangsung dekat UNGA, United Nations General Assembly. Dan apa impak terbesar pelayaran ni berlaku? Apa impak terbesar pelayaran ni berlaku? Kejap Fatin, Fatin, sorry. Fatin. Fatin, boleh tak perlahankan sedikit tempo? Sebab kami ni orang dah berumur, kadang-kadang tak terkejar Fatin. Fatin pakai apa? Pakai nos, kami pun pakai turbo. Fatin pakai nos, jahanam kami kena tinggal. Kan? Boleh saya slowkan tempo sikit je. Okey, kita sambung balik. Terima kasih. Tak, diorang dah biasa memang laju bullet train. Okey, apa impak terbesar kita sebut sebagai Global Smoke Flotilla, satu bentuk pelayaran ini kepada ceasefire yang berlaku sekarang? Apa impak dia kepada reaction dunia? Bila pelayaran ini berlaku selaras dengan persidangan sedang berlangsung sekitar UNGA, United Nations General Assembly, Israel ni, korang tahu tak, Amerika Syarikat ni sebenarnya semua mata memang kita tahu dah Israel ni memang walau macam mana terjadi pun dia dengan kepala otak dia je. Kita menantikan reaksi daripada US. Kenapa? Sebab US ini yang menyebabkan Israel masih berdiri sampai sekarang. Jadi US ni seminggu sebelum diorang ni bersidang dekat UNGA, diorang dah buat satu bentuk meeting tau, Majlis Keselamatan Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dalam Majlis Keselamatan Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu ini ada satu usul yang dicadangkan. Kita cadangkan supaya ceasefire segera diwujudkan sekitar Gaza. US veto. Tak nak. Kita tak nak ceasefire. Ini sebelum persidangan UNGA berlaku tau. Sebelum diorang memulakan pelayaran di atas lautan. Sebelum. Jadi bila pelayaran ini bermula di atas lautan, semua mata tertumpu kepada dua perkara utama. Yang pertama, UNGA. Mana negara-negara dekat dalam UNGA ni yang nak angkat tangan untuk setuju Palestin itu diiktiraf sebagai sebuah negara. Yang kedua, mata-mata dunia tertumpu kepada satu bentuk pelayaran di atas lautan. Orang tahu ini satu bentuk gerakan menghantar bantuan kemanusiaan menggunakan jalan lautan. Bantuan yang diorang hantar ni, saya cerita kepada korang yang korang kadang-kadang tak faham isu, rugilah nanti buang masa, buang segala bentuk buang. Kalau sampai pun dekat Gaza, ibarat setitis air diletakkan di tengah-tengah laut Mediterranean, tak mampu pun untuk cukupkan keperluan mereka. Tapi kenapa bawa juga betul-betul? Kenapa bawa juga formula milk? Kita kena bawa sebab nak tunjukkan kita bukan berlakon. Kita kena bawa kapal itu dengan apa barang-barang yang kita bawa, semua tu ada detail, ada perincian apa yang kita bawa untuk tujuan disampaikan kepada rakyat Gaza. Kerana kita bukan berlakon. Dan semua bentuk gerakan yang menggunakan Global Smoke Flotilla yang melalui satu bentuk pelayaran ini, kita semua berdaftar di bawah ICC, ICJ, Human Rights Convention Geneva sebagai satu bentuk gerakan kemanusiaan. Sebab itulah detail. Esok ke depan kalaulah Israel ni nak main undang-undang, sebelum dia main undang-undang yang dia sendiri tak pernah ikut undang-undang, jadi kita dah bawa segala bentuk persediaan. Jadi kalaulah orang anggap, alah ini semua wayang, ini semua, kenapa? Kita memang nak insiden ditarik tudung. Kita memang nak insiden dipukul. Kita memang nak beberapa insiden mereka melakukan sesuatu penderaan kepada semua peserta-peserta Global Smoke Flotilla. Korang kena faham satu perkara. Israel ni memang kejam. Tapi Israel ni sangat hebat untuk memanipulasi fakta, untuk mencipta propaganda supaya nampak dia sebenarnya mangsa. Jadi untuk orang Malaysia, kita memang diajar, kita jangan buat provok lebih-lebihan sebab kita ni contoh perempuan, kita bertudung. Kita tak nak diorang buat sesuatu tindakan yang berlebihan kepada kita. Tapi orang dekat luar negara, even Itali dengan aktivis-aktivis lain bila ditahan, diorang kalau boleh memang tak nak dibebaskan cepat. Diorang kalau boleh biar masuk ke mahkamah, biar benda tu berlaku satu bentuk prosiding pendakwaan, biar kena pukul. Diorang banyak buat provokasi, diorang kadang free Palestine sebab mengharapkan ada pukulan. Bila ada pukulan, benda tu akan membuatkan rakyat yang berada di jalan trigger. Bila rakyat trigger, kerajaan dia akan buat something. Kalaulah kerajaan dia masih lagi di takut yang sama nak iktiraf tetap Palestin, dia akan berfikir dua kali. So, kadang-kadang orang tak faham satu perkara. Kenapa kat Malaysia ni sokongan tak macam dekat luar negara? Kita tak turun bersolidariti hari-hari pun, okey. Malaysia, walau siapa pun bertukar ganti menjadi kerajaan, walau siapa pun bertukar ganti menjadi Perdana Menteri, stand kita dalam isu Palestin tak pernah berubah. Cuma kadang-kadang orang kata, masa zaman kita sepatutnya bukan menjadi orang yang tak bijak dan kita buat perbandingan. Fatin, masa zaman pemimpin ni dulu macam ni, masa zaman pemimpin ni begini-begini. Perang ini memang berlaku sentiasa tetapi dalam versi yang berbeza.
Perang ini memang berlaku setiap masa, tak kisah siapa pun yang bertukar ganti menjadi kerajaan, tetapi versi dia tak sama. Macam sekarang dalam tempoh masa 2 tahun, gerakan ini mungkin lebih ad hoc bila tiba-tiba kerajaan Malaysia untuk willing menjadi penaung, disebabkan kita tengok dawa sangat dah, teruk sangat dah. Jadi kita buat gerakan yang tak sama. Kalau kita masih lagi main sentimen yang mana terpaling Palestin, pemimpin mana yang betul-betul wayang, pemimpin mana yang ada udang di sebalik mi, pemimpin mana yang beragenda, kita jangan duduk dekat dalam Malaysia. Sebab kita terlalu jumut untuk bercerita benda-benda yang tak perlu. Di Malaysia daripada dulu sampai sekarang, pasport kita dah terang-terang tulis kat situ, kita tidak akan diterima sebagai, kita tak akan mengiktiraf Israel. Jadi setiap kali berlaku gerakan di Malaysia, contoh kita buat demonstrasi, kita tak payah buat demonstrasi ad hoc macam kat luar, sebab kita nak tuntut apa daripada kerajaan. Kita kalau buat demonstrasi selama ni pun, orang yang selalu turun di lapangan buat demonstrasi, kita buat pergerakan daripada mana? Daripada kita sebut sebagai Menara Tabung Haji ataupun mana-mana tu, pergi sekitar kedutaan US je. Kita tak pernah lagi lah buat gerakan pergi Sri Perdana, rumah PMX ke, ataupun pergi mana-mana kawasan dekat Putrajaya. Sebab tuntutan kita bukan kepada kerajaan. Tuntutan kita adalah mewakili suara rakyat untuk dihantar kepada pejabat kedutaan Amerika Syarikat. Dia berbeza. Tapi di luar negara, kerajaan diorang masih lagi tak nak sokong Palestin, masih lagi nak buat kerjasama ekonomi dengan Israel. Sebab itulah diorang kena buat hari-hari. Diorang kena buat lagi ramai, lagi bagus. Sebab diorang punya tuntutan kepada kerajaan diorang. Bukan kepada Israel, bukan kepada US. Jadi saya harap benda tu clear lah. Kadang-kadang orang tanya, kita tak begitu kuat. Kita tak payah buat tuntutan kepada kerajaan sebab kita tak pernah iktiraf Israel. Jadi kita kadang-kadang kita buat tuntutan, kita hantar memorandum pun berbalik kepada apa yang kita nak daripada pejabat Amerika Syarikat. Kita nak pergi kedutaan Israel, kita tak ada kedutaan Israel di KL. So tak perlu. Jadi saya harap benda ni clear lah. Jadi sikit lebih. Jadi apabila berlaku satu bentuk gerakan menggunakan Global Smoke Flotilla, ini membuka mata dunia disebabkan dia orang ni berada di atas kapal lah. Tiba-tiba ada satu tindakan gila yang dilakukan oleh Amerika Syarikat. Amerika Syarikat suddenly 2 minggu lepas sebelum unggah, dia vetokan keputusan untuk buat ceasefire. Dia muncul dengan 21 plan tindakan pula. Dan termeterainya ceasefire semalam, tak nak korang suka ataupun tidak, disebabkan cadangan Trump. Kenapa Trump tiba-tiba berubah 360 darjah? Sebabkan yang pertama, ada satu bentuk serangan berlaku sekitar Doha, Qatar. Yang kedua, sebab Trump tahu kalau dia terus buat perangai dia juga, dia terus nak backup Israel sampai ke sudah. Dia masih lagi backup Israel, bukan tak backup Israel. Tapi dia akan kehilangan banyak sokongan majoriti even daripada dalam negara dia juga. Jadi ini bukan wayang, kerana ini wayang yang orang anggap wayang lah semalam terjadinya satu peristiwa itu, ceasefire berlaku di Gaza. Ya, Alhamdulillah. Okey, kita stop dulu. Saya nak jawab satu soalan tu sebab orang kata ikutkan ceasefire tu dah bermula pada jam 5 petang semalam. Tapi kenapa masih ada serangan susulan? Okay, saya nak bagi kalian faham satu benda. 5 petang semalam memang telah pun ditandatangani dan sepatutnya bermula serta-merta lah. Tapi kita faham lah Israel ni sebenarnya dia ada sebelum dia ibarat macam dia tak setuju sangat lah dengan ceasefire tu, tapi dia terpaksa. Kita tak tahu apa yang berlaku di lapangan, kita tak tahu apa yang berlaku di belakang-belakang, tapi dia setuju. Dan 5 petang, sepatutnya ceasefire itu mula berlaku. Pada jam 6 petang semalam baru ada satu meeting yang melibatkan Majlis Keselamatan Israel. Dekat situ ada Ben Gvir yang kita tahu dia daripada mula sampai last tak suka. Yang kedua kita ada Smotrich dan beberapa menteri-menteri lain. Dan katanya mereka memang akan menghentikan serangan tetapi dalam tempoh masa 24 jam. Akan ada juga provokasi-provokasi tetapi tak adalah teruk macam sebelum ni sebab diorang dah mula tinggalkan beberapa kawasan, even kawasan pusat agihan bantuan kemanusiaan yang sebelum ini diorang handle yang dinamakan sebagai Gaza Humanitarian Foundation pun diorang dah tinggalkan. Koridor-koridor tertentu pun diorang dah tinggalkan. Kira kalau diorang buat provok last minute tu nak bagi habis lah senjata-senjata yang masih lagi bersisa. Sebab sebenarnya dalam tempoh masa 2 tahun perang ni, antara bom yang dilancarkan lebih kurang 200,000 tan metrik, lebih kurang 13 kali ganda berbanding dengan bom yang sekitar Hiroshima dengan Nagasaki. Satu jumlah yang besar juga. Dan harapan saya kepada semua orang adalah boleh faham isu Palestin tapi jangan guna emosi. Dan sebenarnya Palestin ni lah satu-satunya kayu ukur ultimate goal yang korang boleh bersatu. Even saya, sahabat-sahabat saya kan, saya punya moderator saya dia bahagi dua. Ada memang walanon tegar, ada walaun tegar. Tapi kenapa dalam isu ni kami tak pernah pun macam tiba-tiba tak suka dengan PMX tak. Sebab kita tahu nak tak nak walaupun pun terjadi, dia adalah wakil kerajaan sekarang. Janganlah tanya kenapa muka dia je dekat media. Memang muka dia lah kat media, takkan muka saya. Kau nak pergi naik dekat United Nations General Assembly. Kan muka dia. Dan sebenarnya kalau korang memang banyak menelusuri tentang unggah dan sebagainya, nak faham banyak isu Palestin, jangan banyak refer media tempatan. Media tempatan pun penat kami sekolahkan sebab media tempatan kadang-kadang menggunakan terms yang tak sepatutnya. Contoh kapal tarik diri, kapal tak tarik diri. Anak Tuan Haji Zanai kritikal. Kadang-kadang media tempatan ni pun dia nak headline yang sensasi. Lalas sekali menyebabkan kita saling berbalah sesama sendiri. Jadi percayalah, dalam banyak-banyak isu, korang rasa korang tak puas hati dengan kerajaan sedia ada, korang ada banyak masalah politik dalam negara, korang percayalah sebenarnya itu semua bukan satu jaminan untuk kita compare nanti jadi macam Palestin. Tak, jauh panggang daripada api. Tugasan kita, kalau kita rasa macam nak faham tentang isu Palestin, korang refer kepada orang yang bukan ada malej politik. Tak kisah, duduk pihak.
Sebab sekarang ni banyak ibarat macam cendawan yang tumbuh selepas hujan, masing-masing timbul dengan teori konspirasi, masing-masing timbul dengan mempertikaikan itu ini. Jangan stuck. Contoh kalau ada nama-nama seperti Jebat Derhaka semua masih lagi mempertikaikan tentang Global Smoke Flotilla itu wayang ataupun tak, biarkan dia menjadi ibarat loncai yang terjun dengan labu-labu dia, sebab kita tak fikir lagi tentang Global Smoke Flotilla, kita fikir tentang next perancangan. Sekiranya sempadan telah dibuka secara rasmi, Malaysia di bawah kerajaan Malaysia akan menganjurkan Sumut Nusantara, korang boleh jadi sukarelawan untuk turun menggunakan jalan darat. Kita yang anjurkan, tak payah tunggu dah mana-mana steering community daripada overseas. Jadi bolehlah siapkan duit dan kemudian kita boleh menjadi antara yang turun di lapangan. Jadi kita nak bercakap tentang ke depan, kita nak bercakap mengenai strategi, kita nak bercakap tentang gerakan, bukan kita stuck pada salah satu isu wayang ataupun tidak. Itu semua benda-benda yang tak perlu lagi buat masa sekarang. Okey Fatin. Okey Fatin, itu saja. Terima kasih banyak Fatin. Selamat bekerja. Have a nice day. Okay, Fatin. Assalamualaikum. Hidup Palestin! Hidup Palestin! Hidup Palestin! Palestin merdeka! Palestin merdeka! Palestin merdeka! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Saya beritahu kepada putra Muhammad bin Salman, Arab Saudi harus juga ke depan. Pertahankan, dan kami bersama memberi sokongan yang padu supaya ada suara tegas pertahankan hak rakyat Palestin dan kemanusiaan bagi rakyat Gaza.